Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam video misi Azmat Ikan Bilis. Hari ini hari Sabtu. Biasalah pada orang yang bekerja, hari ini adalah hari cuti. Bila hari cuti begini, inilah masanya untuk kita melayan hobi terutama bila cuti di pertengahan bulan di pertengahan bulan yang biasalah awal bulan baru dapat gaji, biasanya kita pergi jalan-jalan lah. Di pertengahan bulan kita layan hobi, di hujung bulan duduk rumah saja makan sardin. Waktu sekarang pukul 7.30 pagi kelihatan ramai rakan-rakan saya di sini. Di situ pun turun memancing di hari Sabtu ni. Untuk pengetahuan anda semua, di pengkalan saya ni nama dia Pengkalan Pesta. Anda boleh google situ, JT Pengkalan Pesta. Anda boleh lihatlah sedikit di manakah lokasi yang sebenarnya. Di sini hampir 80% lah dari bot-bot di sini, ahli di sini adalah pemancing riadah seperti saya, iaitu pemancing yang keluar di hujung-hujung minggu untuk melayan hobi. Dan hampir 10% adalah nelayan pesisir. Yang selebihnya itu ada tekong. Tekong pun ada dalam tak ramai lah, 4-5 orang saja tekong di sini. JT saya ni JT tradisional Anda lihatlah, ramai juga yang bertanya pada saya, kenapa JT ni nampak uzur sangat. Di Selangor banyak, hampir 3,000 JT dari Sungai Pelik sampailah ke Sabak Pernam. Banyak juga JT tradisional macam ni, terutama di hulu-hulu sungai. JT yang dari LKM, JT yang cantik-cantik pun ada bukan tak ada. Cuma saya tak kesempatan lagi untuk menggambarkan JT yang cantik-cantik. Ada bukan tak ada. Di Yacht Club pun ada. Okey, sedikit informasi. Air hari ni dah masuk pukul 5 pagi tadi air dah start masuk. Sekarang dia tengah nak penuh. Sebentar lagi dia akan turun dah. 3 hari lepas air tinggi. Hari ni pun kira air tinggi juga lah, 4.9 meter. Yang tertinggi lah, yang bawah ni saya tak pasti. Okey, lokasi hari ni saya santai-santai saja, seorang sambil melayan hobi di Pulau Angsa sajalah. Dah lama rasanya saya tak ke Pulau Angsa pancing. Hari ni 2 bangla, 1 multiplier dan 2 spinning. Kita akan keluar sebentar lagi dalam 7.40 dan kita diramalkan balik 7 petang, paling lambat kita balik pukul 9 ataupun pukul 10 malam lah. Tapi saya tak akan balik malam, terus saya akan balik petang. Okay, itu dia, rakan-rakan saya pun dah bersiap untuk keluar. Dayan santai-santai je Pak. Rakan-rakan saya nak keluar sekali mancing. Okey, sebelum tu saya teruja sangat nama mancing. Saya memperkenalkan diri saya dulu nama saya Azman Ismail ataupun lebih dikenali sebagai Azman Ikan Bilis. Di sini sempena nama bot saya ni. Saya bukan seorang nelayan saya pemancing rekreasi, pemancing riadah je lah, hujung-hujung minggu macam ni. Saya bukan tekong juga. Main tanya tekong ke buat trip, memang tak ada lah. Saya mancing hobi saja. Lupa nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah sudi menonton video-video saya sebelum ni video-video yang saya telah terbitkan, yang sudi menonton, yang subscriber lama memang terbaik, yang penonton-penonton baru, subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudi melayan video-video Ikan Bilis. Mudah-mudahan anda tiba, anda mendapat sedikit informasi. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Okay, itu rakan saya. Seperti yang saya nyatakan hari Minggu, ramai yang turun untuk memancing. Tu dia, yang breakfast dulu. Okey, aku gerak dulu. Okey. Inilah dia Inilah dia hobi, melayan hobi di hujung minggu. Berbalik kepada lokasi yang kita nak pergi hari ni, Pulau Angsa. Pulau Angsa dari tempat saya ni jaraknya hampir 30 km. Dia punya masa
kita boleh sampai dalam 40 minit lah, 40 minit ataupun 1 jam boleh sampai. Pulau Angsa ni kalau daratan yang terhampir adalah Jeram, Sungai Buloh Jeram. Atas dia sikit Pulau Selangor. Okey, apa yang menarik dia, dia terdapat 2 buah pulau. Satu pulau yang besar tu, Pulau Angsa, ada rumah api, ada bantuan pelayaran rumah api, lighthouse orang panggil. Memang spot memang menarik lah untuk kita memancing di sekitar pulau tu ataupun di sekitar yang ada di sekitar situ. Di situ juga ramai juga rakan-rakan kita yang mancing dari tebing. Yang paling utama Pulau Angsa ni adalah tempat bagi pemancing ataupun boat nelayan. Jika dilanda ribut kita akan adalah tempat berlindung di belakang pulau tu. Itulah kebaikan Pulau Angsa. Di sebelah Pulau Angsa tu ada Sky Mirror, tempat pelancongan yang menarik Selangor ni, Sky Mirror. Itulah. Ada juga kekurangan dia Seperti yang nyatakan, dia hampir dengan daratan. Di situ banyak juga jeti-jeti nelayan seperti tempat saya ni. Banyak juga nelayan pesisir kita mencari rezeki di sana. Memang tak ada halangan lah, kita masing-masing nak mencari rezeki. Yalah, bila nelayan pesisir ni dia banyak bukan menggunakan pancing dia menggunakan jaring tagan kita panggil, iaitu jaring yang diletakkan di dasar laut di dasar laut. Dia tenggelam, dia tak nampak, bukan jaring hanyut biasa. Dia akan menagan jadi keliling pulau tu ataupun di sekitar. Memang bagi kita pemancing ni agak mengganggu sikit lah, mengganggu sebab kita mancing kita tak nampak, dia 2 pelampung saja. Bila pancing-pancing tengok-tengok ada jaring, kadang-kadang saut kita tersangkut dengan tagan. Itulah yang mematahkan semangat pemancing sikit. Minta-minta hari Minggu ni rakan-rakan nelayan pesisir kita tu cican lah orang memancing pula untuk melayan hobi di Pulau Angsa. Sebab saya banyak kali pergi lah asyik kena tagan saja tu, sebab saya jarang nak rapat di pulau tu. Pernah sekali saya punya bangla pun tersangkut dengan tagan tak perasan pun pusing. Malam nasib baik bangla tu tak jatuh dah, dia dah nak tercabut. Tapi tak apa, masing-masing mencari rezeki tak ada halangan. Itu sekadar permintaan saya sajalah. Keadaan angin kalau ikut hari ni windy, diramalkan berangin di Pulau Angsa. Tapi kita tengok keadaan nanti. Mudah-mudahan ramalan dari windy tu scam sajalah. Sekarang di bulan Ogos. Bulan Ogos adalah bulan kemerdekaan bagi negara kita Malaysia. Kena ingat, ini adalah bulan yang special untuk negara kita. Kita akan merayakan kemerdekaan kita yang ke-66 tahun ni, di 31 hari bulan Ogos nanti. Di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Telah dilancarkan program mengibarkan bendera Jalu Gemilang dari 16 Ogos hingga 16 September, itu hari Malaysia nantilah. Okey, sempena hari itu kita sama-sama beli bendera, kita kibarkan menunjukkan semangat sayangkan negara kita, semangat patriotik kepada negara kita. Bendera ini belilah di Mr. DIY ke, RM4 lebih je, 2x4 saiz dia. Kita kibarkan di rumah-rumah anda, di kenderaan-kenderaan anda, di tempat anda bekerja, menunjukkan semangat kita menyambut bulan kemerdekaan ini. Ayo kita kibarkan bendera kita Jalu Gemilang
Okey, pukul 9.10 minit pagi. Alhamdulillah kita telah selamat melabuhkan sauh. Kita cuba di sini dulu. Sunyi dan sepi. Mana orang semua pergi? hari cuti-cuti ni tak ada orang. Okey, tanpa melengahkan masa kita tak buang pancing lah, sebab air dah nak balas. Memang air dia dah ni, tak tahu melengah masa. Kita turunkan spinning dulu. Time untuk kerja. InsyaAllah ada rezeki kita di sini. Depan kita seperti biasa sotong 12 ekor. 12 hari ni 12 ekor sotong karang. Ada yang bertanya apa beza sotong karang ni dengan sotong kurita. Beza. Sotong banyak jenis. Macam-macam jenis sotong ni. Yang kat Pantai Timur, sotong torak ada. Sotong apa lagi, sotong macam-macam lah. Sotong katak ada, sotong kering pun ada. Tu tak darat dah sotong tu, buat sotong kering. Beza sotong karang dengan sotong kurita. Sotong karang yang saya pakai ni, kepala dia tu dia tak bulat, dia lonjong sikit. Dan juga dia punya janggut dia tu, misai dia ataupun tangan dia, jari-jari dia ke apa ke, dia pendek. Dia tak panjang macam si kurita. Kurita panjang janggut dia. Ni nampak kepala dia ni tak bulat. Kalau kurita bulat ni panjang sikit. Dan jari-jari ni pun tak panjang. Dia pendek je. Saya nak belah dua. Cepat. Okey, saya dah belah dua. Seperti biasa dua mata. Dua mata. Pagi-pagi ni ikan lapar lagi. Ikan belum breakfast lagi. Dia hari Minggu, hari cuti. Dia bangun lambat. Macam kita jugalah. Bangun lapar. Lapar jumpa pula sotong. Macam itulah kisah dia. Kita baling dulu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu dah turun. Saya turunkan satu lagi. Okey, dua dah turun. Saya akan turunkan dua bangla dengan satu multiplier. Okey, ambil masa sikit. Air nampaknya makan dah balas lah. Kita terlambat sikit hari ni. Memang terlambat. Tapi tak apa, mudah-mudahan ada hasilnya. Itu sekarang hampir pukul 10.30 pagi. Kita masih lagi belum berjaya mendaratkan ikan. Adalah tadi putus agak besar juga lah. Mata dia putus. Saya rakamkan tapi tak ikan. Nak buat macam mana? Cuaca berubah dengan sekelip mata. Memang cepat sungguh lah dia berubah. Sebelah sini nampaknya cerah, belakang tu, depan anda lihat. Nampaknya hujan akan turun lah dengan angin. Tak boleh nak cakap apa, tadi elok cerahnya. Kita bersedia sajalah. Pulau Angsa jauh lagi ke sana. Rasanya kita bertahan di sini. Semoga ada hasilnya. Air dah surut. Air dah surut sekarang. Itu sajalah setakat ni ulasan saya. Di dalam keadaan yang berangin sekarang ni, dah hujan. Kita berjaya naikkan jenazah. Terbaik saya dah bersedia dengan baju hujan. Hujannya sampai nampaknya panas. Alhamdulillah tadi terlepas ekor. Lebih kurang rasa besar ni juga. Jadi memang tak ada rezeki. Hampir pukul 11 dalam kekecohan tu tadi naik manual di belakang tu terbaik. Ini dalam 2 kilo ataupun 3 kilo. Ini kita cari ini yang kita cari terbaik. Jenazah
kalau angsa. Alhamdulillah, syukur. Mantap. Mantap, mantap. Kita turunkan lagi mancing ya. Dah panas balik ya. Panas sebab dapat jenaka. Okey, kita pasang lagi pancing. Kelima-lima pancing kita telah diturunkan ya. Dia lagi guys. Besar-besar ni. Ikan si lengkung. 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 Ada. Ada. Apa dia? Jangan mati muka. Ganas ni. Alamak. Kerapu nampak kerapu tapi tak besar lah. Dan 1 kilo dia lepas lah. Tak apa. Tak apa. Kita buat lain. Okey, 11:15 cuaca kembali panas Ada sebuah kapal maritim Malaysia Coast Guard APMM kita tengah membuat rondaan lah. Okey. Ikan ni, kita nampak ikan ni lah. Semilang. Air tengah surut habis Alhamdulillah. Ikan kita yang kedua setakat ni. Sekarang pukul hampir pukul 12.30 Alhamdulillah. Kita tunggu lagi. Ini dia. Alhamdulillah guys. Sambil kita melayan semilang tadi, anda pun nampak direntap monster.
Ini yang kita cari ya. Ini yang kita cari. Pukul 1. Yep. Ini yang kita cari. Terbaik. Alhamdulillah. Mana player? Tak mulut. Okey. Lepaskan lagi. Ikan kita terbaik. Hilang. Masih belum dibuka Risau juga tadi, takut kaki kena semilang. Mantap. Terbaik. Terbaik. Oi. Jangan pocam. Satu pun tu. Alhamdulillah ada lagi tarikan Ini ikan apa ni? Belukang lah guys. Ikan belu pun ada. Aduh, hai. Betul ni. Dia kahwin dengan sini. Tak sangka dalam kita melayan ikan ni. Lain juga belukang besar ni belukang ni. Besar betul. Besar bas. Hampir pukul 2.10 minit petang Air dah mula perlahan Menandakan tadi air dah nak pasang balik semula. Setakat ni masih belum ada belukang ni masih terdampar di sini. Sementara tu rasanya elok lah saya makan dulu Perut pun dah terasa lapar ni. Hari ni tak ada hidangan yang special. Biasanya nasi lemak. Makan yang sampel-sampel saja lah. Nak sedap-sedap makan kat rumah. Nasi lemak, lauk sardin. Jadilah, alhamdulillah. Jadi perut kita berisi. Jangan biar kosong sangat je laut ni. Kita masuk angin, dia mabuk. Yes. Inilah dia hidangan kita hari ni. Okay. Tekan dulu. Ya. Boleh lah, boleh lah. Oh, lapar. Semua sedap. Sudah dia tengah laut ni. Tengah laut ni semua sedap. Tapi melayan perasaan. Habis. Terkena TO Okey. Alhamdulillah perut dah kenyang. Okey, kita tenang-tenang dulu. Mata pun mengantuk. Perut dah kenyang. Sebut ikan bilis memang direka untuk spek memancing Dia punya kedudukan kerusi-kerusi dia spek memancing yang standard lah, yang bottom. Spek memancing yang kalau yang jigging yang perlu laluan di kiri kanannya kena susun atur yang lain. Yang ni spek memancing riadah biasa. Kebanyakan yang boot tu macam ni lah susunan kerusi dia. Kekurangan dia kita kena melangkah sikit lah sana. Lebih dia kita boleh tidur. Kita boleh tidur ngam-ngam. Dia ada panjang dia 6 kaki setengah So kalau tidur min sini, oh memang heaven lah orang cakap kan. Memang lentok lah.
Ambil angin-angin sepoi bahasa ni. Mantap. Jadi kalau anda ada rezeki nanti untuk memiliki bot, anda kena fikirkan dia punya layout sendiri, susun atur dia punya bot. Sebab bila anda dah buat, nak modify balik susah. Kedudukan steering dia macam mana, kedudukan dia punya peti simpan barang dia macam mana. Anda fikirkan, kehendak anda, dah berbincang dengan pembuat bot, akan dapat solusi yang terbaik lah untuk bot anda. Saya doakan anda di luar sana satu hari nanti memiliki bot lebih besar dari kain bilis, insyaAllah, ataupun seangkatan kain bilis. Dan saya dulu pun tak terfikir juga nak memiliki bot, tapi itulah dia kan, simpan niat dan usahakanlah. Kita usaha, insyaAllah ada rezeki. Bila hasilnya tak besar tak kecil, memang boleh seronok lah, santai-santai layan hobi. Kos dia pun taklah tinggi sangat kalau nak keluar. Ada juga orang tanya kenapa tak pasang 2 enjin. Maintenance dia kena 2 lah, kena double lah maintenance dia. Tapi memang bagus lah kalau satu rosak ada satu lagi backup. Terpulang kepada kemampuan masing-masing lah. Kalau bajet okey, beli je, tak ada masalah. Okey, sedikit panduan untuk anda. Banyak juga yang message saya, yang DM, yang dia dah membeli bot dia teruja melihat bot ikan bilis, dia pun pasang niat, dah bercita-cita untuk dapatkan bilis dan termakbul dengan berkat usaha dia. Ada juga dia hantar gambar lebih kurang untuk ikan bilis 115, ada yang besar juga. Alhamdulillah, memang terbaik. Ikan belukang kita boleh tahan juga ni. Sekarang air nak pusing Okey, time kerja. Sudah makan kerja, jangan tidur. Macam mana nak dapat ikan ni, kita tidur. Kerja. Okey. Macam saya cakap tadi, saya dah ngantuk nak tidur, tapi seorang-seorang tak digalakkan tidur lah. Tapi kalau baring tak ada masalah tidur je tak boleh. Sementara air nak balas ni, air nak pusing, luruskan pinggang dulu. Heaven lah. Tanglos. Ada ikan belukang yang kedua. Alhamdulillah. Kita masih menantikan lagi grade A setakat ni. Ini saja. Wih, hampir pukul 3.30 Kita ada 2 jam setengah lagi. Kita dah start kemas-kemas Mudah-mudahan ada lagi 5-6 ekor ke 7-8 ekor jenahat Kita ada umpan dalam 4 ekor lagi. Ada lagi sekarang hampir pukul 5 Bagi satu ikan grade A, mudah-mudahan. Tapi dia macam mengikut je ni. Ui, besar betul, patut pun mengikut je. Oh, belukang bapak belukang. Aduh, sakit tangan. Tu dia. Pukul 4.50 Air tengah laju sekarang. Apa pun alhamdulillah. Saya rasa pukul 5 start bungkus lah. Start kemas-kemas barang. Inilah dia siapa yang tak pernah tengok belukang ada belang-belang di badannya tu. Pakai ikannya.
Dia lagi guys. Balik lagi. Balik. Kita bungkus. Belukang dah datang Abang Blues dah mari dah. Terima kasih bungkus. Sekarang tak ada orang sepertinya. Batu pun tak ada. Eloklah kita balik. 5.15. Kita sebentar lagi akan berangkat balik Kita mancing hari ni di sekitar Pulau Angsa, tapi kita tak sampai rapat seperti biasa ke Pulau Angsa Itulah, tu dia Pulau Angsanya. Hari ni saya tak berubah tempat ni saja. Kita keluar dalam pukul 8 hampir pukul 8 tak silap saya. Ambil umpan, lepas tu kita terus kejar ke sini, tapi dah terlambat betul-betul air dah mati kita pasang saur. Saya ada sekali rabut putus. Bertahan jugalah, ikan yang memang kecewa lah. Masa tu awal lagi dalam 1 jam. Dan lepas tu dapat seekor, aku tak silap saya masa air surut. Masa tengah hujan rasanya dapat jenahat seekor tu lah. Bertahan dalam 2 kilo lebih. Lepas tu semilang. Lepas tu ada rabut satu, kerapu saya nampak, tapi tak usahlah. Lepas tu datanglah seekor gorgon. Cukup mantap cukup padu ikan dia dalam 4 kilo lebih Datanglah pula belukang. Cukuplah rasanya. Kita baliklah. Seperti biasa, sebelum balik kita tengok ikan dia Tak banyak tapi yelah, kita pergi pun tak jauh Pulau Angsa. Minyak pun penggunaan dalam 1,5 tong saja. Tapi alhamdulillah lah, jarang juga dapat macam ni rezeki sempurna bulan Merdeka ni 4 ekor rupanya Ni semilang Ini yang pertama kita dapat dalam 2 kilo lebih ni saya rasa ni. Dan ni lah champion dia. Memang syok layan ni. Ni Bangla masa naik semilang, kata silap saya naik semilang, lepas tu terus naik ni. Terbaik. Padu. Ini nanti saya akan timbang di hujung rancangan tu, lepas lagu tu saya akan paparkan selalunya berapa berat ikan ni, kalau saya jual berapa harga sekilo dan jumlah juga. Alhamdulillah berat ni, hampir nanti kita tengok hujung-hujung tu. Cukup mantap. Seperti biasa, sebelum saya akhiri video ni, saya ingin memohon maaf kepada anda semua. Okey, seperti biasa, sebelum saya akhiri video kali ni, saya ingin memohon ribuan ampun dan maaf atas segala kesilapan saya dalam video kali ni dan sebelum ni. Ada tutur kata, perbuatan, tingkah laku yang tak berkenan di hati anda. Mohon maaf banyak-banyak. Ini saja mampu yang saya persembahkan untuk kali ini. Segala informasi yang saya beri adalah pendapat pribadi saya sendiri tak kena-mengena dengan orang lain. Teruskan menyokong video Azman Ikan Bilis. Saya cuba usahakan yang terbaik untuk anda semua. Jangan lupa lebarkan jalur gemilang kita sebenar hari kemerdekaan ini. Nanti 31 malam jangan lupa pergilah. Saya tinggal di Shah Alam pergi ke dataran Shah Alam ke ataupun di dataran Merdeka yang tinggal di Kuala Lumpur untuk menyaksikan 31 malam sambutan Ambang Merdeka. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Anda memang terbaik. Salam sayang daripada saya, Azman Ismail, Azman Ikan Bilis dari Port Klang, Selangor, Malaysia. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.